Cik Salma. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Petua Orang Dulu bersama dengan Cik Salma. Hari ni kita nak buat masker green tea ataupun masker teh hijau. Kerana masker ini sangatlah bagus untuk kulit wajah kita dan Cik Salma buat sendiri je masker ni. Dan sekarang ni masker ni adalah yang terbaik kerana mencerahkan muka kita, menanggalkan sel kulit mati, membuang penuaan di wajah kita dan mencerahkan. Juga banyak lagi khasiatnya. Kita sediakan satu pinggan dan kita ambil sebiji telur. Tapi kali ni Cik Salma ambil yang putih saja telur tu dan masukkan ke dalam pinggan. Dan kita ambil teh hijau tadi dan kita masukkan ke dalam pinggan ini bersama dengan putih telur tadi. Cik Salma ambil sebanyak 2 sudu lah. Dan kalau nak pakai masker muka teh hijau ini, seelok-eloknya dalam seminggu tu 3 kali. Nanti muka jadi cerah dan awet muda. Dan Cik Salma jual ni memang dah ada macam-macam dah dalam tu, dengan bahan-bahan tradisional. Sesiapa yang sudi dapatkan, Cik Salma keluarkan dalam 10 saja. Cepat-cepat pergi kepada beg kuning sekarang dan ambil. Dan seterusnya kita masukkan aloe vera gel, sedikit aloe vera gel ke dalam bahan kita ini. Kerana aloe vera akan membuang minyak yang berlebihan di muka kita. Dan Cik Salma dah susun lah untuk siapa yang cepat dia dapat lah masker green tea yang Cik Salma buat sendiri ni. Cepat-cepat pergi grab sekarang ya. Dan dah siap lah masker green tea kita ni. Dan Cik Salma tunjuk cara nak pakai dia. Kalau kita gunakan masker teh hijau ini dalam sejam, lepas tu basuh ya. Sebab ia akan menegangkan muka kita. Malah selepas basuh tu rasa halus dia kulit dan lembut. Cubalah. Jangan lupa juga pakai dekat leher kita. Dan ni hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ambil video macam mana muka tu berubah sedikit demi sedikit dan menjadi awet muda. Jangan lupa berjumpa lagi di dalam Petua Orang Dulu bersama dengan Cik Salma. Jangan lupa support Cik Salma ya. Assalamualaikum. Cik Salma.